Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, anda bersama saya Syafiq Suhaimi dalam siri Wadzakir. Jadi insya-Allah hari ini saya nak bercakap sikit mengenai mahasiswa dan dakwah. Baik, seringkali yang terfikir bila kita sebut mengenai mahasiswa ni adalah satu golongan kelompok yang belajar di universiti atau di mana-mana sahaja dan mempunyai waktu ataupun masa yang singkat kerana sibuknya belajar. Dan seringkali mahasiswa-mahasiswa ini memberikan alasan untuk tidak berdakwah kerana sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan ujian dan sebagainya. Cuba kalau kita tengok daripada skop yang lebih luas tentang dakwah ni tak semestinya kita pergi ke masjid ataupun kita adakan satu halaqah ataupun liqa' dan berbicara tentang agama. Bahkan pelajaran itu sendiri juga boleh menjadi satu medan dakwah sebenarnya kalau kita betul-betul memahami. Terlalu banyak cara ataupun peluang bagi seorang mahasiswa itu untuk berdakwah sebenarnya. Yang pertama lah contohnya, kita kalau duduk satu rumah dengan beberapa orang mahasiswa lain. So, perkara pertama yang kita menjadikan dakwah adalah bangun awal pagi, subuh ataupun qiyam dulu sebelumnya dan solat subuh berjemaah. Lalu kita ajak kawan-kawan kita. Lepas tu kita selesai solat subuh, mungkin kita boleh tunjukkan rutin harian kita. Contohnya exercise dulu, jogging dan sebagainya. Dan satu lagi, lepas tu kita boleh mungkin ulang kaji sedikit sebelum pergi ke kampus. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya, dakwah juga, dakwah melalui pelajaran juga kita boleh sampaikan melalui keputusan exam, keputusan ujian yang bagus. Itu juga merupakan, bagi saya merupakan satu dakwah kerana bila mana orang lain tengok result kita baik ataupun cemerlang, maka orang lain juga akan tergerak untuk meniru ataupun orang lain akan macam tertanya-tanya, apa kau buat hari-hari, macam mana kau study dan sebagainya. Jadi saya rasa tak ada alasan kalau mahasiswa kata sibuk belajar dan tak mampu ataupun tak ada ruang untuk berdakwah. Sebab itulah, kalau kita betul-betul faham, belajar tu sendiri adalah ibadah. Dan apa-apa juga ibadah ini merupakan salah satu cara untuk berdakwah sebenarnya. Jadi saya menyuruhlah, sebab saya pun masih lagi belajar dan saya menasihati diri saya sendiri dan rakan-rakan sekalian supaya kita tidak terlalu sempitkan skop kita mengenai dakwah. Lebih-lebih lagi kepada kita yang bergelar mahasiswa ni. InsyaAllah kita boleh mulakan perlahan-lahan kerana amat susah kalau kita nak berubah secara drastik mendadak kan. InsyaAllah kita boleh mulakan perlahan-lahan dari sesuatu yang kita rasa senang ataupun mudah untuk kita biasakan. Dan yang penting istiqamah dalam segala perbuatan kita. InsyaAllah jika kita niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah Allah akan memberi kemudahan ataupun mempermudahkan segala tujuan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam akhir ayat ketiga surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita selalu baca ayat 1000 dinar ni, tapi untuk potongan ayat ni sahaja Allah kata, barang siapa yang bertakwa kepada aku, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala perkara yang menyulitkan. Jadi pentingnya kita untuk yakin bahawa kita sebagai mahasiswa juga ada peluang untuk berdakwah, dan dengan takwa itu maka kita harap mudah-mudahan semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi insya-Allah itu sahaja. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah jangan lupa bersama siri Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.